mungkin uh, uh, pandangan ataupun perkongsian yang boleh tambah baik penulisan saya pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Baik, bila kita berbincang tentang merawat sangka buruk dengan ibadah hati, ada beberapa perkara pada topik ini yang saya akan sentuh. Yang pertama adalah tentang merawat sangka buruk itu, dan yang kedua adalah ibadah hati. Baik, saya pergi kepada slide saya. Sangkaan buruk manusia. Ada masanya ataupun kadang-kadang tanpa kita sedar, kita ni memang ataupun mungkinlah mudah bersangka buruk dengan manusia. Contohlah kan, kalau ada orang yang dekat tempat kerja kita ke, ataupun dengan kita belajar sekali, dia mungkin tengah gaduh-gaduh nak pergi ke satu tempat, dia laju jalan depan kita kan, dan dia tak tegur kita pun, dia pergi terus je. Lalu bila mana kita nampak keadaan tu, kita berhadapan dengan situasi itu, kita mungkin terfikir, sombongnya dia ni, takkanlah sampai tak tegur kita kan, dia kenal kita. Lagilah kalau mungkin orang tu orang yang kita harapkan sapaan daripada dia, tapi dia tak menyapa kita. Jadi sebenarnya apa yang bermasalah di situ? Yang bermasalah di situ adalah bukannya pada keadaan ataupun dia yang sedang berjalan laju di hadapan kita dan tidak menyapa. Sebenarnya yang sedang bermasalah di situ adalah kita yang tidak boleh mengendalikan gejolak hati kita yang bersangka-sangka kepada si dia itu. Kalaulah dia pergi dengan laju di hadapan kita dan kita tidak ditegur, mungkin dia sedang berfikir, sedang fokus satu benda yang sangat penting. Mungkin dia nak pergi ke satu tempat yang, contohlah guru saya selalu sebut, kalaulah kereta kan, dia bawa laju, paling-paling pun kita bersangka baik, mungkin dia tengah nak hantar isteri dia nak pergi hospital untuk bersalin. Sama juga orang yang lalu depan kita tu, mungkinlah dia sebenarnya nak kena pergi ke satu pertemuan yang dia dah lambat. Jadi dia pun tak perasan dah sekeliling ni, dia pergi laju. Dan kadang-kadang sangkaan kita yang menyatakan dia sombong itu hanya satu situasi itu sahaja, tapi kemudian kita dah define ataupun kita dah kata orang ni macam ni, dan kita mulalah sebut kat orang lain pula. Aku tahu dia tu jenis yang itu tak tegur pun aku. Walaupun mungkin satu kali atau dua kali dalam keadaan yang kita tak terfikir pun untuk memberikan dia excuse kenapa dia berbuat sedemikian. Jadi ini semua adalah sangkaan yang tak sepatutnya ada. Again, ia bukan masalahnya pada dia yang tidak menyapa, ia masalahnya adalah pada kita yang tidak boleh nak mengendalikan bagaimana hati kita ini berpandangan untuk situasi itu. Kalau kita buka surah Al-Hujurat, surah yang ke-7, ayat yang ke-12. Surah ini surah yang popular lah, yang selalu dibincangkan untuk membicarakan tentang interaksi kita dengan manusia lain. Dalam ayat yang ke-12, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan, supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kalau kita tengok secara literal pun ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala minta kita jauhkan daripada banyak kebersangkaan ataupun sangka-sangka. Sebab yang kita sangka-sangka itu sebahagiannya adalah dosa. Maksudnya, kalaulah
kita tidak menjerumuskan diri kita ke dalam banyaknya bersangka, insya-Allah kita pun dah selamatkan diri kita daripada masuk ke lubang dosa. Sebab itulah Allah awal-awal lagi tarik kita keluar. Allah awal-awal lagi ajar kita untuk tidak bersangka-sangka, sebab memang terbukti dan Al-Quran sendiri menjelaskan sangkaan memang sebahagiannya adalah dosa. Baik. Kita terus ke slide seterusnya. Dalam ayat yang sama, kalau siapa-siapa yang mungkin ada Al-Quran, boleh buka. Ayat yang slide sebelum ini, yang ini ni, memang ayat dia bersambung terus dengan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat yang kita berbincang tadi yang tentang Allah Subhanahu wa taala minta kita jauhkan diri daripada bersangka, daripada banyaknya kita bersangka-sangka, sebab bila kita banyak bersangka-sangka mungkin kita akan jatuhkan diri kita di dalam lubang dosa. Dan selepas ayat yang bersangka-sangka itu, terus Allah masuk dengan ayat jangan mengintip ataupun mencari-cari kesalahan, tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan pula mengumpat setengah daripada yang lain antara kita lah. Adakah kita nak memakan daging saudara kita yang mati, dan bertakwalah kepada Allah yang bertakwalah kamu kepada Allah dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Dan ulama apabila membaca ayat ini, ulama tidak sekadar bacanya sedemikian, tetapi mereka huraikan lagi bagaimana sebenarnya sangkaan-sangkaan ini adalah boleh membawa kepada dosa yang boleh mengakar. Dia boleh cabang-cabangkan lagi dosa-dosa tersebut. Kita tengok kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Seringkali berburuk sangka membawa kepada perbuatan mengintip kesalahan orang lain dan mencari-cari aib mereka. Perkara inilah yang dilarang, yang kemudian membawa pula kepada mengumpat mereka dan menyebut-nyebut keburukan mereka di belakang mereka tanpa mereka mampu mempertahankan diri. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah memerintahkan supaya menjauhi banyak prasangka, janganlah kamu intip atau cari-cari kesalahan dan keaiban orang lain, dan jangan kamu mengumpat setengahnya yang lain. Maksud dia kat sini, daripada kita bersangka-sangka, contoh kita kembali kepada situasi tadi, kita bersangka dia sombong. Kemudian biasanya daripada sombong ni, kita mungkin tengok lagi, oh dia ni dah, sebab kita dah define dia sebagai sombong. Kemudian daripada sombong itu kita tengok dia mungkin daripada jauh, kita tengok cari kesalahan lain juga, kita tambahkan lagi. Oh dia ni bukan sekadar sombong, rupanya dia ni pengotor contohnya kan. Lepas tu itu kita tidak simpan pada diri kita saja. Kita bawa pula pergi ke orang lain. Kau tahu tak, dia ni macam ni, macam ni, macam ni. Oh rupanya itulah sebenarnya akar-akar yang dibawa daripada sebenarnya bermula dengan sangkaan yang buruk. Membawa kepada mengintip kesalahan, kemudian membawa kepada mengumpat, menyebut-nyebut keburukan, tanpa orang tu pun tak pertahankan diri. Padahal, kalaulah daripada awal kita cantas yang pertama itu tadi, sudah pastilah kita tidak akan terbawa-bawa kepada akar-akar yang di bawah ini. Sebab itu Allah sebut daripada awal, kalau kita kembali kepada slide ini, daripada awal lagi, jangan masuk kepada root cause ni ataupun penyebab yang utama ini. Kalau kita tak masuk ke kawasan ini, insya-Allah kita tak akan masuk ke tempat-tempat seterusnya. Lawanlah. Bagaimana kita ingin lawan? Kalaulah ada, contohnya, hello, dengar ke? Dengar Ustaz. Dengar. Okey. Bagaimana kita ingin lawan? Kalaulah ada prasangka sedemikian kan, cepat-cepatlah bertaubat. Cepat-cepatlah istighfar. Contohlah kalau kita belum ada respon apa-apa, kita tak bercakap, kita tak lanjutkan lagi daripada sangkaan itu, dia sekadar lintasan ataupun mungkin kita terfikir dia sombong, terfikir dia macam ni macam tu, cepatlah istighfar.
firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah untuk kita mendapatkan keampunan dari Tuhan. Dan firman Allah yang lain, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Allah terima taubat seseorang yang mana dia melakukan satu kejahatan kemudian dia segera bertaubat. Maka dengan itu Allah terima taubat. Maksudnya dalam kes macam ni termasuklah kita terfikir ataupun terlintas ataupun rasa macam sesuatu yang buruk, cepat-cepat istighfar dan moga-moga ia tidak mengakar kepada yang seterusnya. Baik. Dan apabila kita masuk juga dalam topik zon ini adalah sangkaan dan dia terbahagi kepada husnuzan dan su'uzan. Dan husnuzan dan su'uzan ni masing-masing ada sisi dia kepada manusia dan masing-masing ada sisi dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ini apabila dia bersangka-sangka, dia tidak sekadar kepada manusia tetapi dia ada juga kepada Tuhannya. Mungkin ada persoalan-persoalan yang kita pertanyakan sebelum ini, ataupun mungkinlah kita rasa inilah yang terjadi kepada diri kita dan inilah persoalan-persoalan yang kita ingin tujukan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah berbuat begini padaku? Bukankah kita dah selalu ibadah kepadanya? Tapi kenapa akhirnya begini yang aku dapat? Tidak seperti orang lain yang mendapat nikmat yang baik, kesihatan yang bagus, status ataupun keluarga yang tidak diuji daripada pandangan kita kan. Kenapa Allah ambil segalanya daripada aku? Mungkin kita pernah ada satu kehilangan, tidak kisahlah mungkin ahli keluarga kita, mungkin barang-barang. Bahkan kita mula bertanya, kenapa Allah ambil daripada aku itu dan ini? Banyak sangat ke dosa aku ni sampaikan Allah Subhanahu Wa Taala tak sayang aku ke? Dia buat begini kepada aku. Mengapa doa aku Allah tak pernah makbulkan? Itu pun satu persoalan yang mungkin kita bertanya-tanya. Aku minta untuk mendapat kesembuhan daripada penyakit dan dah lama sangat aku alami, tapi Allah tak sembuh-sembuhkan juga. Mengapa Allah tak bagi apa yang aku minta? Kenapa Allah sampai sekarang tidak menjawab doa dan permintaan aku? Maka persoalan-persoalan sebegini sebenarnya juga seperti mana kita sangkakan kepada manusia, ini jugalah yang kita sangkakan kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut satu kisah yang sangat indah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin sebagai satu jawapan terus kepada persoalan-persoalan yang kita tanyakan tadi. Sufyan Ats-Tsauri ini merupakan seorang ulama yang besar lah. Siapa yang dah baca buku saya ramai tu tahulah bagaimana saya menyebut banyaknya kisah daripada Sufyan Ats-Tsauri. Yang dalam kisah ini ketika itu Sufyan Ats-Tsauri berada di Arafah, dan ialah ketika di hari Arafah kita memang ramainya orang semua nak berdoa. Memang sebaik-baik doa kan untuk kita berdoa pada hari Arafah tersebut. Kemudian seorang ulama besar juga namanya Abdullah bin Mubarak, dia bercerita yang dia pernah tengok Sufyan ni pada hari Arafah tu. Ketika itu Sufyan dia sedang berlutut, dan ketika dia sedang berlutut itu dia menangis basah dengan air mata. Betapa sangat mungkin dia sedang menyesal dengan dosanya, atau mungkin dia sedang mengharapkan rahmat Allah sebagainya. Tapi mereka ni para salafus salih sangat mudahlah menangis. Kita boleh tahu banyak cerita bagaimana contohnya mudah Sayyidina Abu Bakar, seorang lelaki yang apabila membaca ayat Al-Quran mudah sekali untuk menangis. Jadi sampaikan mungkin orang kata kalau macam orang-orang yang menangis ni tak payahlah disuruh untuk jadi imam. Tapi sebab nanti kan bila dah menangis nanti orang lain pun menangis ataupun dia akan lambat dan sebagainya kan. Tapi salafus salih macam tu. Bila dia baca kadang-kadang ayat Al-Quran yang mana
mereka lalu, mereka baca, mudah sekali mereka menangis. Dan begitu juga Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ketika mana di Arafah itu dilihat sedang menangis, dan bukan sekadar menangis, dia basah dengan air mata tu. Jadi betapa para salafus salih ini mereka sangat dekat ataupun halusnya jiwa mereka. Dengan melihat keadaan itu pun, Abdullah ibn Mubarak, beliau juga turut menangis. Menangis juga pada hari Arafah tersebut. Kemudian bila Sufyan dah nampak Abdullah ibn Mubarak datang tepi dia, Sufyan pun tanyalah, kenapa dengan kamu ni wahai Abdullah ibn Mubarak? Ibn Mubarak pun, mungkin dia pun dah rasa apa yang Sufyan rasa, mengharapkan keampunan, mengharapkan rahmat Allah dan sebagainya. Ibn Mubarak bertanya satu soalan. Dalam keadaan ramai semua orang yang berhimpun di Arafah ini, semua di tengah-tengah kita ini, apakah ataupun siapakah orang yang paling buruk keadaannya? Tanya Ibn Mubarak. Lalu inilah jawapan dia. Kata Sufyan Ats-Tsauri, alladhi yadhunnu anna Allah azza wa jalla la yaghfiru lahum. Orang yang paling buruk keadaannya, orang yang paling tidak sepatutnya berbuat sedemikian adalah mereka yang mempunyai zan, mereka yang bersangka, mereka yang beranggapan bahawa Allah azza wa jalla tidak akan mengampuni mereka. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala dia sendiri memperkenalkan dirinya dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang apabila kita berdoa, pasti dia akan menjawabnya. Dia sendiri yang memperkenalkan dirinya, kalaulah kita berharap kepada dia, pasti dia akan tunaikan permintaan kita. Kita biasa dengar hadis Qudsi yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam riwayat Tirmizi, ya ibnu Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi mana kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, nescaya aku akan mengampunkan kamu atas apa yang ada pada dirimu dan aku tidak peduli. Ya ibnu Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencecah setinggi langit pun, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni kamu dan aku tidak peduli. Ya bani Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi pun, kemudian kamu bertemu denganku tanpa menyekutukan aku, tanpa mensyirikkan aku akan datangkan dengan keampunan yang sepenuh bumi itu juga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam banyaknya ayat Al-Quran dan hadis-hadis memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi tidak sepatutnya kita mempunyai sangkaan, anggapan sedemikian rupa. Sebab itulah antara maksud husnuzan adalah apabila kita berdoa, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Apabila kita memohon ampun, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Apabila kita meminta kepada Allah, kita yakin Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menjawab permintaan kita. Cumanya bila dan bagaimana bentuknya, itulah yang kita sandarkan kebijaksanaan dan keindahan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apa yang kita minta itu ya sedemikian, tetapi sebenarnya yang kita perlukan adalah
seperti mana yang Allah kabulkan. Jadi yang penting adalah kita berdoa dan meminta dan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan kabulkan segala-galanya. Seperti mana kata Umar Al-Khattab. Umar kata, aku tidak takut akan penerimaan doa itu, tapi yang lebih aku takutkan adalah rasa untuk tidak berdoa itu. Sebab kalaulah aku berdoa, pasti pengabulan ataupun jawapan kepada doa aku akan diterima. Maksudnya berdoalah. Maksudnya mohon ampunlah. Berharaplah kepada Tuhan dan usah dibiarkan ada rasa ataupun sangka-sangka sedemikian. Baik, kita move kepada slide yang seterusnya, sunnah sayyi'ah iblis. Dan sangka-sangka buruk yang kita bicarakan kepada manusia di awal tadi dan juga kepada Tuhan, sebenarnya ia juga menjadi satu contoh yang telah diperkenalkan oleh iblis. Kita tengok dalam surah Al-A'raf, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk iblis sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis kata, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ni, iblis kata, lebih baik daripada Adam, dan engkau, wahai Tuhan, jadikan aku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Apa sangkaan iblis kat sini? Iblis bersangka dengan satu sangkaan yang tidak benar, yang berdosa. Macam kita katalah, sangkaan ni memang tidak sepenuhnya benar, memang banyaknya adalah yang bersifat dosa ataupun tidak benar. Maka iblis disangkakan, dia disebabkan sangkaan dia, Adam itu dicipta daripada tanah, dia pula dicipta daripada api. Fikiran dia satu lapis ataupun apa yang dia rasa, mestilah dia lebih baik daripada Adam. Kenapa yang diciptakan daripada api yang lebih hebat daripada tanah ini mesti sujud kepada yang lebih rendah kemuliaannya? Ini mestilah sesuatu yang tidak sepatutnya. Padahal kita tahu itu hanyalah sangkaan. Macam mana syaitan itu tahu betapa api itu lebih baik daripada tanah? Ulama dah ramailah kupas tentang perbezaan. Tapi yang sebenar-benarnya, apa yang lebih mulia, apa yang lebih baik itu adalah yang mana yang Allah muliakan, yang mana yang Allah lebihkan, bukan sebagaimana sangkaan kita. Kalau Allah kata Nabi Adam mulia dan diminta kita untuk sujud, kena sujud sebab Allah yang muliakan dia. Dan ada sebab-sebabnya lah, yang mana hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Dan disebabkan sangkaan buruk iblis inilah, iblis pun diusir daripada syurga, iblis menjadi hina dan iblis ditimpa laknat Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus hingga ke hari kiamat. Maksudnya, kembali lagi kepada persoalan asalnya adalah, ataupun sumber asalnya adalah sangkaan buruk iblis itu, yang akhirnya membawa dia kepada lembah kehinaan selama-lamanya. Okey. Baik. Dan apabila kita sudah mengenal pasti akar asal usul kepada segala permasalahan itu adalah sangkaan buruk yang tidak sepatutnya berlaku, maka kita katakan kita perlu untuk bersangka baik. Dan apabila kita perlu untuk bersangka baik, kita pasti akan bertanya, adakah ia sesuatu yang mudah? Dan jawapannya ya, ia tidak semudah apa yang kita nampak. Bayangkan ataupun mungkin kita sudah dengar tadi betapa banyaknya sangkaan yang datang melintas di fikiran kita, dan kita nak sangka baik. Tidak mudah. Baik. Macam mana falsafah di sebalik tu? Saya ceritakan. Kita biasa dengar satu ayat Al-Quran yang mana saya pun ulang-ulang sebut dalam buku saya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia buruk bagimu. Allah jualah yang mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kita tahu kalau ayat ni kita baca, kita akan terus reflect ataupun melakukan introspeksi, retrospeksi, di mana sesuatu yang mungkin pada zahirnya kita nampak semacam ujian, tetapi sebenarnya ia adalah ujian yang merupakan bungkusan kepada hadiah yang sangat-sangat indah di dalamnya. Tetapi adakah semudah itu untuk kita nampak? Sebab mungkin ketika ujian yang datang berbalut itu, kita tidak tahu apa hadiah yang diberikan kepada kita. Kita tidak tahu apakah keindahan yang sedang Allah sediakan buat kita. Boleh jadi kita benci perkara itu dan kita tahu sebenarnya ia baik bagi kita. Dan boleh jadi kita sukakan sesuatu dan mungkin kita pun tak tahu sebenarnya ia buruk bagi kita. Dan hakikat sebenar semua ini adalah Allah yang Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Cuma kenapa saya kata bersangka baik itu tidak mudah? Kerana apabila kita tengok ayat ini secara penuh, lihat, saya highlightkan, boldkan, dalam ayat yang sama, sebenarnya ayat wa asa an takrahu syai'a itu dimulakan dengan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kamu diwajibkan berperang menentang pencebohan, sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci. Kemudian Allah sambung dengan ayat tadi yang kita bincangkan. Benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia buruk bagi kamu. Kalau kita tengok perkataan kutiba alaikumul qital, kamu diwajibkan berperang. Dan kalau kita buka tafsir, contohnya Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, perkataan kutiba ini dan diwajibkan ini sebenarnya merupakan satu suruhan Allah yang tidak mudah untuk kita terima. Maksudnya ia datang dengan kesusahan. Apabila Allah minta kita untuk berbuat sesuatu, ditulis kutiba alaikum, ia merupakan satu suruhan yang membawa satu beban yang perlu kita tanggung. Tengoklah macam mana dalam ayat ini Allah sebut tentang berperang. Kita kena perang. Dan peperangan ini berlawan, berjihad. Bukan satu benda yang kita sebut, jom kita jihad, kita lawan musuh dan sebagainya. No, tak semudah itu. Kita manusia ni, kita tahu kalau kita pergi ke medan perang, yang kita pertaruhkan adalah bukan duit, bukan harta, tetapi nyawa. Dan kalau nyawa ini habis, hilang, memang tak hidup dah kita kat dunia ni. Jadi ia adalah sesuatu yang bab kata para ulama bertentangan dengan nak kata zahir fitrah kita. Seolah-olah kita nak hidup lagi, kita macam nampak benda ni mati kita macam mana kan. Tapi Allah sebut lepas tu, yang perlu kamu lawan itu sebenarnya yang lebih penting daripada kita nak pergi berperang itu adalah untuk melawan sangkaan kita. Sangkaan kita di mana mungkin kita menyangka, oh berperang itu tak bagus pada zaman, apalagi pada zaman tersebut yang di mana adanya jihad dan sebagainya dengan keperluannya kan. Jihad ni akan membawa kepada kerugian nyawa, harta dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala terus lepas ayat Al-Quran ini Allah kata ia benci, dan perkara pertama yang kamu perlu lawan adalah sangkaan buruk kamu tersebut. Yang kamu nampak buruk sini sebenarnya adalah kebaikan yang disimpan. Banyak kelebihannya. Kalaulah para ulama Islam ataupun umat Islam kita dahulu tidak berkorban dan tidak mempertahankan sebagaimana yang mereka buat, mungkin macam mana kita sekarang ni, adakah kita berjaya
menganut ataupun meneruskan lagi legasi agama Islam ini. Saya pernah terbaca satu kitab ulama sebutkan tentang falsafah kematian. Kadang-kadang orang terfikir kan, kenapa ataupun apakah itu hikmah kematian? Kematian adalah satu perkara yang orang lasting, yang manusia nak lah. Siapa nak mati? Jadi ulama bahaskan sebenarnya kematian juga ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang tersendiri. Paling-paling pun kalau kita tengok daripada zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang, kalaulah manusia tak pernah mati-mati kan, macam mana agaknya bumi ni? Boleh tak kita hidup dengan manusia yang daripada zaman dulu berbilion, trilion orang tu semua untuk menduduki bumi ini? Pokok pun yang nak tumbuh, kita akan cantas untuk bagi dia tu ada dia akan naik dengan lebih baik dan sebagainya. Begitu juga manusia ada yang kita ini semua, kita akan mati dan kita berkorban untuk orang akan datang duduk pula di dunia ini dan menjadi khalifah dan memakmurkan bumi ini. Sebab itu kita ada tanggungjawab juga. Tanggungjawab yang dipelopori oleh ramai juga cendekiawan ulama, sustainability dan sebagainya, untuk kita tinggalkan legacy, our footstep kepada mereka yang akan ditinggalkan kemudian. Ada perbincangan yang ulama bincangkan di sini. Dan kita juga berterima kasih kepada zaman dahulu sejak, yalah, kalau ikut ayat ni kan, macam mana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat semua, kita bukan sekadar membaca kisah-kisah mereka berjuang dan sebagainya, tapi kita juga menghargai bagaimana iman mereka, bagaimana mungkin mereka rasa juga seperti kita perkara yang melibatkan kematian, tetapi mereka tetap juga teruskan kerana Allah SWT ajarkan melalui ayat ini, yang kamu nampak buruk itu sebenarnya baik. Sebab bila mana arahan Tuhan, bila mana ia adalah wahyu daripada Allah SWT, seluruhnya adalah kebaikan. Maka kita terus, walaupun ia sukar, kita bersangka baik, dan bila bersangka baik itu sudah kita boleh, lepas tu insya-Allah apa saja mudah. Berlawan dengan ulama-ulama kata, kalaulah kita ni dah lawan perasaan untuk kita rasa sangka baik itu, lawan dengan musuh tu, kemudian insya-Allah lebih mudah untuk kita berhadapan bila kita dah lawan dalam hati kita ni. Dan inilah juga perkataan yang digunakan dalam bulan puasa ini. Pada ayat yang 283, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan? Kamu diwajibkan berpuasa. Maka kedua-dua ini ada bentuk yang sama dengan lafaz kutiba alaikum ini. Ulama sebutkan ia disertakan dengan kesusahan. Maksudnya ialah berpuasa ni kan, berpuasa ini satu benda yang apa persamaannya puasa dan juga berperang itu ataupun sangka baik kita itu, ia memerlukan sabar, ia memerlukan kita bertahan. Macam puasa kita bertahan daripada subuh sehingga ke maghrib, kita elakkan diri daripada makan, minum, sebab ini arahan Tuhan dan ia susah betul. Sebagaimana kita tahan diri kita untuk berpuasa sebagaimana suruhan Tuhan itu, itulah juga yang kita lakukan pada sangkaan baik. Tidak mudah untuk kita bersangka baik, tetapi kita sabar dan kita usahakan untuk berlatih diri kita agar menguatkan ibadah hati ini, iaitulah husnuzan. Dan inilah bila saya sebut ibadah hati itu, inilah dia pengertian ibadah yang luas, yang mencakup sedemikian banyak ibadah-ibadah. Ada yang orang kata ibadah ni ada yang bersifat badan, ada yang bersifat harta, ada yang bersifat kata-kata. Secara mudahnya saya beritahu, antara ulama yang sebutkan adalah ibadah ini ada banyak. Antaranya adalah ibadah tubuh yang kita lakukan seperti contohnya solat. Ada juga ibadah lisan yang mana contohnya macam kita zikir, kita sebut kata-kata yang baik, itu semua adalah ibadah lisan. Janganlah kita basah dengan lisan kita dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tapi dalam sama kita bila kita bincang dengan orang yang kita cakap dalam meeting ke ataupun dengan orang lain, tanpa perkataan zikir tu kita sebut pula dengan perkataan-perkataan yang buruk. Itu ibadah
lisan kita dah lari daripada sasaran yang sebenar. Sepatutnya kata-kata yang baik itu perlu kita konsistenkan. Sebagaimana kita suka untuk melafazkan zikir, sebagaimana itu juga lisan kita sepatutnya suka untuk tidak melafazkan kata-kata yang menumbuhkan dosa. Baik, dan kemudian yang ketiga, iaitulah ibadah hati. Husnuzan adalah merupakan salah satu daripada ibadah hati. Ibadah hati ni banyaklah, dan kata ulama, husnuzan ni adalah antara ibadah hatilah. Contohnya ulama Al-Iz bin Abdul Salam, Sultanul Ulama Al-Iz bin Abdul Salam disebut amalan hati itu ada banyaklah, tapi antaranya adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berbincang tentang hati ni, saya memang sangat suka untuk kembali kita berbincang tentang hadis yang sebenarnya, hadis yang biasa kita dengar ini, yang mana sahabat Nabi SAW Nu'man bin Bashir meriwayatkan, Nabi SAW sebutlah dengan hadis yang penuh. Tapi dalam hadis itu sebut satu perkataan ini, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam badan manusia ini ada satu ketul daging yang mana kalaulah dia baik, baiklah keseluruhan badannya, dan kalaulah dia rosak, buruk ataupun tidak berfungsi, maka rosaklah sekalian. Dan ketahuilah ia adalah al-qalb, adalah hati. Dan ulama sebenarnya berbincang dengan sangat mendalam tentang bagaimana fungsi hati ni yang Nabi sebut seolah-olah yang kecil itu sangat besar peranannya. Kalau kita tengok pada lafaz hadis ini, Nabi sebutkan qalb itu, jantung hati kita itu adalah mudghah, seketul daging. Mudghah ini kalau ikut kata-kata ulama kan, mudghah menurut Imam Nawawi merupakan seketul daging. Seketul daging yang asal usul perkataan yang sama, tumbaru fil fam. Dia mim ba ra ni, dia daging yang mana saiznya kecil yang dapat dikunyah dalam mulut. Maksudnya benda tu terlalu kecil lah nak digambarkan dengan satu tubuh badan kita. Ulama kata, nak katanya betapa Nabi SAW seolah-olah menggambarkan mudghah kecilnya sampai kan dapat kunyah kat mulut tu, tetapi kesan ataupun dia punya peranan tu sangat besar, sehingga kalaulah yang kecil ni bagus, seluruhnya bagus, dan kalaulah yang kecil ni rosak, seluruhnya rosak. Ibaratnya kalaulah kapal yang besar yang nak berlayar di lautan tu, kalaulah kapal itu, enjin yang kecil itu tidak berfungsi, tak dapat hidup, kapal yang besar itu tak dapat bergerak lah. Begitu juga kalaulah enjin itu dapat berfungsi dengan baik, kapal itu dapat berlayar dan berlayar dengan baik. Maka itulah dia hati, yang ibadah yang perlu untuk kita latih, sebagaimana ibadah fizikal, tubuh badan yang kita buat, kita amalkan secara konsisten untuk mendapatkan istiqamah itu. Seperti mana itu juga husnuzan yang kita katakan tidak senang ini, yang kita katakan sukar ini, kita perlu sentiasa latih agar insya-Allah moga-moga kita membawanya istiqamah dalam kehidupan kita. Sabda Nabi SAW, inna husnaz zanni billah min husni ibadatillah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah adalah termasuk daripada keindahan ibadah kepada Allah. Okey, itulah dia. Saya rasa penghujungnya. Saya berhenti 8.45. Okay. Kalau ada soalan kita mungkin buka. Saya sampaikan, begitulah dia. Kalau kita daripada awal merawat sangka buruk, apa itu sangka buruk yang kita fikir, bagaimana sebenarnya kita perlu lawan, dan sampailah kepada ibadah hati yang perlu kita latih, sebagaimana kita latih tubuh. Sebagaimana contohnya kita latih badan kita untuk jadi kuat dengan angkat dumbbell dan sebagainya, sebagaimana itu juga kita perlu latih ibadah hati kita dengan istiqamah untuk husnuzan antaranya, supaya dapat kita selalu lebih mudah konsisten untuk berhusnuzan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat mendalam. Sekarang kita buka sesi Q&A. Jika ada soalan, boleh terus tulis di chat atau unmute untuk bertanya secara langsung. Saya ada soalan Ustaz. Ya. Saya pernah dengar orang kata kita kena bantu orang bersangka baik pada kita. Jangan trigger kepercayaan orang pada kita. Apa respon Ustaz dan sebenarnya trend prank ni boleh ke dalam Islam? Ya, Ustaz. Saya tak jelas, boleh ke sebab dia agak putus-putus. Apa perkataan tu saya tak jelas. Okey, saya nak saya type ke? Ataupun mungkin boleh ulang balik perlahan sikit. Okey, saya slow sikit. Okey. Saya pernah dengar orang kata Okey. kita kena bantu orang bersangka baik pada kita. Okey. Jangan trigger kepercayaan orang pada kita. Okey. Apa respon Ustaz? Dan sebenarnya trend yang prank ni boleh ke dalam Islam? Prank. Trend yang prank untuk orang lain boleh ke dalam Islam? Okey. Ustaz tahu tak prank tu apa Ustaz? Prank ni macam kita bergurau, buat lawak apa kan. Tapi betul. sekarang kan dia banyak jadi trend kan, prank ni kan. Okey. Terima kasih banyak atas soalannya. Adriana tadi. Ya, betul. Okey. Untuk menjawab soalan tu, saya rasa kita boleh reflect balik surah yang sama, Al-Hujurat juga. Sebab surah Al-Hujurat ni sangat banyaklah mengajar kita tentang interaksi kita dengan manusia lain. Dalam surah Al-Hujurat Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu puak daripada kamu rendah-rendahkan puak yang lain. Sebab apa? Boleh jadi orang yang kita rendah-rendahkan, kita cemuh itu sebenarnya merupakan orang yang lebih baik daripada kita. Dan kalaulah kita tengok pada perbahasan ulama, sebenarnya kalau kita gunakan istilah gurau kan, gurau pada asalnya gurauan itu sendiri dia dibolehkan, dia haruslah. Cuma apabila kita berbincang gurauan tersebut dia bersifat melampau, contohnya dah masuk kepada sempadan haram, iaitu elemen seperti menipu, buka aib dan sebagainya, itu dah terjadi satu perkara yang haram lah. Dan banyak keadaan yang kita tengok lebih baik kita elakkan daripada kita terlibat lebih lanjut dalam prank macam ni. Sebab Nabi SAW dalam Islam dan sebagainya, kita sangat jaga hubungan-hubungan yang melibatkan kita sesama Muslim. Kalau boleh, setiap kata-kata yang keluar, setiap perkataan, perbuatan kita janganlah sehingga menyakiti orang lain. Dan sebenarnya perkara ini dibahaskan juga oleh ahli falsafah dan sebagainya. Saya dulu pernah banyak juga baca, mereka sampaikan keluarkan satu kaedah, contohnya Jürgen Habermas kan, dia kata manusia ni dia ada private sphere dia masing-masing. Kita ni kalau kita dalam public sphere masing-masing ada common interest. Kita boleh berbincang, kita boleh berbuat sesuatu sama-sama kita. Tapi jangan sampai mengganggu private sphere ni yang dah mula melanggar batasan-batasan. Sebenarnya itu yang memang selari dah lama Islam ajarkan. Jadi tentang prank itu sendiri, kalaulah sekadar gurauan biasa, janganlah sampai melampau lah. Itu yang kita jadikan sebagai asas lah. Cumanya saya nampak saya boleh selit juga soalan tu, nampak ada unsur husnuzan pada orang-orang yang selalu buat ataupun melampau-lampau terhadap kita ni. Sebenarnya inilah yang saya juga sebut dalam buku saya, dan kalau siapa yang boleh dapatkan, saya namakan husnuzan ini adalah husnuzan yang tidak bertempat.
Husnuzan tidak bertempat adalah bila mana kita ni dah tahu dah orang tu memang jenis menyakiti kita, dah terbukti dia ni orang yang dia ni orang yang suka bercakap belakang kita, suka kata-kata yang buruk dan sebagainya kan. Jadi kita mulalah kena activate kita punya vigilant mode tu, berhati-hati, berwaspada dengan dia untuk kita berinteraksi. Dan setengah orang dia kata kalau orang-orang macam ni kita kena activate distancing mode, kita kena cipta jarak antara kita dengan dia, supaya ialah kalau tak dia memanipulasikan husnuzan kita kan terhadap dia, dia dah mencabuli husnuzan kita terhadap dia, maka sepatutnya kita kena revise baliklah dia ni dalam kalangan mana yang harus kita berinteraksi dengannya. Manusia ni antara kita semua, kita ada level of interaction kita. Kita dengan suami kita, dengan isteri kita berbeza cara interaksi kita dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja dan sebagainya. Ada mereka yang kita luahkan lebih banyak, ada mereka yang kita luahkan lebih sedikit. Tapi ada mereka yang memang sebagaimana yang kita tahu dia ni orang yang sangat kasar, sangat tak bagus dengan kita, kita kena revise balik kita punya terms of interaction kita dengan dia. Kalau boleh saya sebut, dulu saya pernah belajar di Jordan kan, pensyarah saya dia ada sebut satu kaedah lah dalam kelas dia. Dia sebut dalam bahasa Arab, in tahtarimuni ahtarimukum. Dalam bahasa Arab maksud dia dalam English, if you respect me, I'll respect you. Macam itulah. Kalaulah kita dalam hubungan kita sama manusia ni, selagi mana kamu hormat saya juga akan hormat kamu. Dan kalaulah kamu dah mencalarkan kehormatan itu, there's no more respect from me. Tapi ialah kita adalah macam mana cara untuk kita berinteraksi dengan dia dan sebagainya kan. Cuma saya nak sebut juga satu prinsip penting dalam kita bergaul dan berhubungan dengan manusia. Dalam kita bergaul, berhubungan dengan manusia ni ada 3 jenis golongan. Yang pertama, ada mereka yang bersifat seperti al-ghidha. Al-ghidha ini adalah nutrien ataupun khasiat yang memang kita selalu ambil dalam makanan kita dan sebagainya kan. Al-ghidha ini adalah seperti ibu bapa kita, keluarga kita yang memang kita nak mereka berdamping bersama dan kita nak mereka ada dengan kita, yang ulama sebut. Ada mereka yang bersifat seperti ad-dawa. Ad-dawa ini adalah obat ataupun penyembuh yang kita ambil bila mana kita sakit. Contoh, kita kalau kita tak sakit, kita tak pergi jumpa doktor. Kalau kita sakit, baru kita jumpa doktor untuk ambil ubat dan minum supaya kita sembuh. Maksudnya dalam keadaan-keadaan tertentu, kita ni mungkin perlu untuk jumpa mekanik. So kita berjumpa dan bergaul dengan dia. Dan ada satu lagi manusia bersifat adak. Adak ni adalah penyakit yang memang kita tak perlukan terus dalam kehidupan kita. Sebenarnya ia banyaklah. Ia merangkumi kita meminta nasihat, meminta pandangan. Kalau orang-orang macam ni, kita bolehlah letakkan sempadan yang sewajarnya. Tapi ialah kita kalau boleh ada juga selipkan elemen dakwah yang macam mana kita nak tackle setiap manusia dalam kategori-kategorinya ini. Sebab kita perlu juga imbangkan dengan konsep kita nak semua orang menuju kepada rahmat dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita seimbangkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sekarang saya buka ruang kepada audiens yang mana nak tanya soalan, yang mana nak kongsi apa-apa tentang tajuk ni atau buku husnuzan daripada Ustaz Nazrin. Boleh bertanya langsung ataupun boleh komen. Saya Adriana akan bacakan.
Terima kasih untuk yang kongsikan hadis tu dekat chat. Itulah dia hadis yang kita baca tadi. Baik, kalau tak ada soalan, okey. Maksudnya semua dah faham tu insya-Allah. Dan jemputlah baca husnuzan. Laju Ustaz laju. Sekejap saya tertinggal sikit tadi. Kalau yang Ustaz kata 3 golongan kan. Ya. Tidak dawat dengan yang dawat tu apa contoh dia? Contoh golongan dia? Okey, saya bagi sebenarnya contoh dawat ni adalah penawar. Dia macam kalau contoh kita nak minta nasihat kan. Contohnya ni kita minta nasihat. Manusia ada seperti rizak makanan yang selalu kita perlukan. Biasanya yang faham kita ni adalah ibu bapa kita, keluarga kita kan. Jadi banyak benda kita akan berbincang tanya dia. Ada yang bersifat penawar. Contoh keadaan tertentu sahaja. Kalau melibatkan kereta, kita pergi minta nasihat dengan mekanik. Contohlah kalau kita nak sambung belajar, kita mungkin akan cari penawar-penawar ini. Contohnya orang yang dah pernah belajar di sana, orang yang dah pernah ni. Tapi mereka ni hanya limit kepada topik itu sahajalah. Kita tidaklah luah kepada mereka everything. Kita hanya perlukan mereka untuk kita obati sakit yang kita sedang hadapi. Ni ulama punya ni lah. Maksudnya manusia ni ada different categories lah kalau kita nak berhubungan ataupun berinteraksi dengan mereka. Kita ni kena jaga jugalah. Maksudnya tak payahlah semua yang kita share dekat mak ayah kita ataupun suami isteri kita share juga kepada semua orang lain. Kadang-kadang dia jadikan satu benda yang akan digunakan oleh orang lain dan dimanipulasi ke atas kita. Kita ni kadang-kadang jujur kan. Ada masa kita jujur sangat, suka kongsi semua benda. Tapi bila kita kongsikan semua benda itu, ada manusia yang manipulasikan perkara tersebut kepada perkara yang tidak sepatutnya. Jadi adalah benda yang kita perlu, ruang yang perlu kita bezakan. Itu yang saya percayalah. Faham. Terima kasih Ustaz. Terus menarik juga topik ni sebab dia macam apa ya, nak kena balance kan sangka baik ni dengan berjaga-jaga juga kan. Betul. Bila kita cakap tentang sangka baik pada manusia lah saya rasa. Betul. Ni bila mana sangka baik dengan manusia, betul. Okey, ada soalan tu Ustaz dekat komen. Saya ambil alih pula Ad. Sorry Ad. Tu silent. Tak apa Kak. Tu Ad bacakan. Ada soalan dari Nurkaina Rizwan. Apa kesan yang kita bakal dapat lepas baca buku Husnuzan, Ustaz? Oh, Masya Allah. Apa kesan yang saya dapat yang kita akan dapat jawapan saya, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahulah. Kalaulah ia baik, alhamdulillah, itu semua daripada Allah. Kalau ada satu yang moga-moga dapat kita improve lah. Yang kedua, boleh baca juga review-review orang lain tentang buku saya. Ada di Instagram, di akaun saya, tentang ramainya orang yang bercakap lah tentang buku Husnuzan ni. Dan yang ketiga, menurut saya sendirilah, biasanya saya menulis buku ini kerana ia adalah rujukan untuk saya sendiri. Sejak pertama buku saya keluar, memang saya nak tulis supaya akan datang bila mana saya berhadapan dengan situasi itu, saya boleh buka balik dan tengok balik. Sebab bila kita menulis untuk diri kita sendiri ni, kita cuba untuk menulis yang terbaik lah. Maksudnya kita cuba buat rujukan, cari yang terbaik. Dan untuk topik Husnuzan ini, saya cubalah kumpulkan saya upaya rujukan berkaitan sangkaan baik. Dan apabila saya akan berhadapan dengan situasi-situasi yang sebenarnya akan mengingatkan saya kembali yang saya perlu berhusnuzan, saya akan baca balik. Dan antaranya ialah kita nak memperbaiki sangkaan baik kita kepada Tuhan daripada pembelajaran kita berdasarkan kisah-kisah ulama salafus salih dan kefahaman kita kepada ayat Al-Quran dan hadis macam mana yang kita bincangkan tadi. Dan saya sendirilah, paling-paling pun kalaulah tidak ada seorang pun yang baca buku saya kan, ibaratnya kata Hamka dalam tasawuf moden, dia kata pada satu ketika tu dia sendiri yang membaca buku dia balik bila mana dia berhadapan dengan perkara yang dia perlu untuk baca buku tu lah.
Orang sampaikan kata, Hamka baca bukunya sendiri je. Dia kata, penulisnya pun perlu baca bukunya sendiri. Memang begitulah saya juga percaya. Memang saya pun sendiri baca buku saya sendiri untuk saya dapatkan balik apa yang pernah saya percaya dan tulis dalam buku itu. Itulah dia sampai sedikit. Kalau saya boleh tambah sikit ni bukan boleh. saya bukan penulis. Saya pembaca buku Ustaz juga. So Ustaz Nazrin antara yang best tentang buku Ustaz ni, dia memang suka satu topik tu Ustaz akan kumpulkan banyak reference. Dan Ustaz memang tulis sendiri tahu. Ustaz bukan daripada ceramah Ustaz yang kita transcribe ke tak. So memang Ustaz tulis. Jadi saya rasa tu memang satu yang sangat bermanfaat untuk kita lah. Maksudnya untuk kita cari source-source tu kan. Kita bukan ahlinya pun kan. Jadi kelebihan kalau buku Ustaz ni best itulah. Banyak satu topik tu kita dapat banyak reference lah tentang topik tu. Siapa belum baca tu boleh baca. Ada orang kat Aisyah ni kat tangan tadi saya rasa beberapa kali. Aisyah nak cakap ke? Tertekan. Jangan stres-stres pagi-pagi. Kalau tertekan istighfar. Tak tertekan. Oh okay Aisyah. Okay last saya rasa Ustaz. Soalan. Ada limit ke Ustaz sangka baik pada Tuhan ni? Ada limit tak sangka baik pada Tuhan? Maksudnya satu masa kita tak boleh berharap lagi kepada Tuhan atau macam mana soalan tu? So maksudnya tak ada lah kan? Tidaklah. Sepatutnya memang kita sky is the limit. Tapi memang tak ada limit. Limitless lah. Memang kalaulah kita diuji dengan sebagaimana ujian pun, sepatutnya kita perlu sentiasa bersangka baiklah. Maksudnya sedahsyat mana pun ujian, kalaulah mungkin kita nak compare ya, sedahsyat mana pun ujian, sebenarnya para nabi dahulu, para salafus salih dahulu, ujian mereka lebih tinggi dan mereka dapat harungi dengan iman mereka sehingga ujung nyawa mereka. Saya teringat satu hadis yang kita tahu para anbiya ini mereka diuji lebih dahsyat lagi daripada kita. Barulah summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Hadis tu, inna min asyaddin nasi bala'an al-anbiya summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Orang yang paling kuat ditimpa ujian adalah para anbiya. Kemudian barulah mereka yang martabat selepasnya. Nak kata martabat kita tu wallahu alam kan, selepas yang mana kan. Tetapi yang paling dahsyat ujiannya, kita baca sirah Nabi Muhammad pun dah tahu betapa banyaknya. Kita sekarang contohnya, kita tak kena pergi berperang macam kita ni macam zaman dulu yang tadi kita cerita pasal perang. Pernahkah kita macam diuji sebagaimana Nabi Muhammad SAW diuji? Kita tak masuk lagi kisah-kisah Nabi-Nabi lain. Mungkin ada persamaannya, yang daripada persamaan itu kita nampak kita boleh berhadapan dengan sebagaimana yang mereka berhadapan, dengan doa mereka, dengan cara mereka. Dan ujian yang kita hadapi ini sebenarnya martabatnya nak kata insya-Allah sedikit sahaja, dan kita perlu percaya kita sentiasa ada jalan keluar. Cuma mungkin hari ini bukan masanya, mungkin esok, dan kita sentiasa letakkan percaya itu insya-Allah. Saya rasa dia macam benda paling kurang kita boleh buat adalah sangka baik lah kan dengan Tuhan kan. Macam yelah waktu iman kita tinggi mungkin memang sangka baik ni senang lah mungkin kan. Senang untuk kita cakap dan untuk kita mungkin rasa juga. Tapi saya rasa bila memang kita diuji yang titik paling terendah tu, saya rasa at least kita masih ada sangka baik. Dan sangka baik ni saya rasa Ustaz harapan aku betul. Harapan dan kepercayaan pada Tuhan kan. Husnuzan dia terkandung dalam harapan kepada Tuhan. Ar-raja' yatadamman husnuzan. Harapan mengandungi sangkaan baik, dan harapan ini insya-Allah sentiasa ada lah. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok ayat-ayat tentang harapan ni terlalu banyak dalam Al-Quran, dan harapan ini sentiasa ada lah. Allah sentiasa tawarkan jalan keluarnya insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Okay, saya sudah balik pada Adriana. Terima kasih Ustaz. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang kita peroleh daripada sesi ini. Terima kasih banyak Ustaz kepada atas perkongsian yang sangat bernilai. Semoga kita dapat
pelajaran dan memperbaiki diri dalam bulan penuh rahmat ini. Sebelum kita akhiri, Ustaz, mungkin ada pesanan terakhir atau doa yang boleh dikongsikan kepada para peserta? Oh, insyaAllah. Mungkin Ustaz bacakan sedikit doa kot kita amin sama-sama ke? Allah. Boleh insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sidqat tawakkuli 'alaika wa husnaz zanni bik. Ya Allah, kami memohon kepadamu ketulusan bertawakal kepadamu dan kebaikan sangkaan terhadapmu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih banyak semua. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Baik, habislah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Dengan itu, kita sampai ke penghujung sesi Pesara Ramadan hari ini. Terima kasih kepada semua yang menyertai. Semoga Allah memberkati kita semua dengan hati yang lebih tenang, penuh husnuzan dan sentiasa dekat dengannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh semua buka kamera untuk sesi bergambar. Cuba ingat kepada ramai dah live kan ni? Ke? Dah tinggal 9 orang dah. Semua orang buka gambar ke? Sekejap. Buat yang belum dapatkan buku Ustaz yang terbaru bertajuk Husnuzan, boleh dapatkan segera untuk jadi bacaan Ramadan tahun ni. InsyaAllah. Kita tutup. Oh, ramai dah lihat. Tak payah nak taruh gambar ke tak ya? Hilang semua. Tak apalah, tak ada gambar pun tak apa. Sampai situ saja. Terima kasih Ustaz. Jumpa di sesi lain pula. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Salam.